cara tip Nabawi 3 je. Quran, hadis, Asmaul Husna. Tu kita pakai tu. Ulama pakai tu. Dalam hadis-hadis banyak kan yang Rasulullah ajarkan dalam bab doa-doa dia dan sebagainya. Yang tu je. Yang lain ni menurun apa tu tak ada tu. Mengarut. Kerana itulah bersabda Rasulullah SAW, la ba'sa bir ruqi ma lam takun syirkan. Tidak mengapa jampi selama tidak ada ia sekutu. Jampi-jampi itu doa lah yang diajar oleh baginda SAW. Ataupun kita amalkan Quran, mengambil tabaruk ayat tu, tidak apa. Dan kita baca apa? Ayat la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Ayat 103 dari surah Al-An'am. Tujuan apa? Nak menutup. Itu tak ada masalah. Kita baca ayat tu, tujuan kita niat, ya Allah, macam mana mafhum ayat dia asalnya, cerita dia ayat ni lah, atau nak ceritakan tutupan. La tudrikul absar. Kamu wahai manusia semua ni, kita ni tak boleh melihat Allah di dunia. Sebaliknya kita lihat di akhirat. Jadi kita ambil tafaul di mana tak boleh melihat, kita lihat, kita niat minta Allah tutup akan penglihatan jahat orang kepada kita. Orang nak hasad kita ke, nak dengki kita ke, kita baca ayat tu dinding. Menyebabkan Allah mendinding, bukan ayat tu mendinding. Kerana etikat ayat beri kesan syirik belakang. Ayat kita baca mengambil berkat yang mendinding ialah Allah Ta'ala, supaya Allah Ta'ala pusingkan hati orang yang nak hasad dengki tak ada kat kita. Terhapus. Sebab hati tu tangkai Allah Ta'ala pegang semua. Itu tak apa punya tu, kita ambil ayat Quran, ambil keberkatan dia dan seumpamanya. Kan?